Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya, aku tak tahu ni apa benda ni, buai eh? Buai ke apa benda ni? Aku sedang lepak-lepak kat sini jap. Main ayunan, aduh, sambil menunggu tim ukur. Tadi aku capture sikit lah kawasan tempat ni tu ada strain, lepas tu ada tempat yang ada guardrail, ada tempat yang tak ada guardrail. Banyak barang sebenarnya. Ada utility aku rasa lagi banyak. Lagi satu aku nampak ada macam culvert nanti tinggal tau. Aku tak tahu macam mana dia nak buka betul. Sebab tempat ni akan dinaik taraf sebagai kawasan pembangunan maju tu di bawah ni. So, kita santai dulu kat bawah ni. Aku nampak ada tempat best kat bawah ni. Aku tu duduk pot. Best ke? Bagus, santai. Ni tidur bagus ni. Lagi satu dia redup ni. Ada pokok atas ni kan. Jadi dia redup. Okey, untuk makluman, ini rakaman daripada Insta360 X6. Audio aku tak sure korang boleh dengar macam mana audio dia kat sini. Jarak ngaku jauh, angin kuat, bunyi laut. Adakah suara aku boleh didengar dengan jelas dan kualiti gambar dia macam mana? Sebab ni rakaman daripada atas ke bawah. Kalau di bawah ke atas mungkin yang orang kata dynamic range tu okey lawa kot ni kalau daripada atas ni okey lah, lagi terang lah macam biasa. Nampak angin kuat. Dengar bunyi angin ke ataupun suara aku masih lagi boleh didengar dengan jelas. Tempat ni dulu bawah ni dia open space untuk kalau orang dia ada petang-petang. Saya tahu main kat sini kumpul. Bahkan dia dah jadi parking berbayar. Jadi orang dah tak ada orang pot sini. Dia jadi macam tempat parking orang ke Indonesia. Sebab di tepi ni ada terminal. Mungkin ke Batam lu sini jauh kot. Boleh kot kalau sini dekat juga. Batam ataupun ke Karimun. Aku pernah ke Tanjung Balai laut sini. Ingat dengan kawan-kawan main basikal lari sini. First time aku pergi Tanjung Balai main basikal. Jauh kan? Jauh gila. Okey, audio aku tak sure korang dengar clear ke tak. Aku harapnya clear lah untuk X6 ni. Sebab jauh juga ni. Kamera dengan aku ada dalam 3 meter. 3 meter, lepas tu dia ke atas. Lepas tu bunyi angin lagi, bunyi air laut, bunyi burung aak lagi. Kalau clear cuna boleh komen-komen kat bawah. Macam tu lah rakaman daripada Insta360 untuk X6. Ni 8K 60 aku pakai. Nanti cuma kalau export dari frame dia akan jadi 4K lah. Aku akan ke 4K 60. Sebab aku jarang guna 8K ni. Macam sebelum ni frame kamera sebelum ni S5 aku rakam menggunakan 5.7K plus. Ada HDR tu. Itulah adaptive tone. Ni pun ada juga adaptive tone 8K aku tak sure. Tak check pula tadi Aku set 8K terus aku rakam je. Tapi sebab kan aku tak nak guna 8K ni adalah memori aku lah. Sebab aku ni travel, memori 256 tu cuma dapat 2 jam je. 2 jam untuk rakaman je. 2 jam untuk rakaman pada aku kurang berbaloi lah sebab kita travel kena standby memory card banyak. Aku pernah beli memory card daripada official store 512. Dia tak support dah high speed punya reading dekat kamera. Jadi nak beli 512 lagi takut menyesal Jadi pakai je lah 256 yang ada. Lepas record upload ke cloud. Sebab Insta360 ni dia ada cloud punya memori, dia boleh upload. Okey, jadi itu saja untuk sedikit aktiviti aku pada hari ni. Bukan review apa, tak ada review apa-apa pun, cuma aktiviti santai. Dan sambil-sambil aku test kamera. Patutnya aku buat drone. Aku nak travel lagi. Dah lama aku tak bermain dengan drone aku tu. Jadi aku akan gunakan drone kau lagi. Drone biasa je, kecil, drone lipat Hover Air Pro Max. Audio sorry kalau kejap korang dengar jauh kejap dan dekat. Aku tak sure audio dia macam mana. Insta360 dia boleh capture ke tak, sebab aku kan tadi turun bawah clear ataupun tidak. Okey, jadi jumpa lagi untuk next video insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.